Ui, baik ni. Barulah betul nama umpan ikan. Liat, kenyal macam ni. Ini saya sauk 3 terus. Senang nak bawa pergi mancing kat mana-mana pun. Kalau tengok bungkusan dia tu memang tulisan Cina. Tapi ikan sini faham, babe. Okeylah, tengok isi dia macam mana. Merah macam cacing yang telah diserbukkan. Cara bancuh dia, kita masukkan air sikit-sikit. Ikut kesesuaian tempat yang kita nak pergi mancing tu. Contohnya, bila sungai yang kita nak pergi tu berarus deras, kita cukup masukkan air sikit je. Supaya apa murid-murid? Supaya ianya lebih kenyal dan tidak mudah terlucut daripada mata kail. Macam saya ni dah terlebih air, tapi tak apalah, sungai yang saya nak pergi ni airnya tenang. Macam lagu Ahmad Jais dah. Merdu didengar, indah dipandang. Awaslah umpan di air tenang. Wah, dah tu over dah pula dah pun siap umpan kita. Nampak tu, kenyal, baiknya. Cukuplah tu. Kalau berminat dapatkan dekat beg kuning. Saya nak mancing dulu.